Ada yang cakap dekat saya, simpan emas ni lambat untung. Betul tu, saya setuju. Tapi kalau kita tak simpan emas sekalipun, duit kita tetap juga habis. Betul tak? Dan kalau kita melabur dalam saham pun, kita masih lagi boleh rugi. Antara kelebihan terbesar bila kita buat simpanan emas ni sebenarnya, simpanan kita 1 sen pun susah sangat nak bocor. Harga 100 gram gold bar dekat tangan saya ni pada Januari 2024 cuma RM32,680. Tahu tak hari ni 100 gram yang sama telah pun meningkat kepada RM48,415. Dan kalau kita nak jual 100 gram tu hari ni, Public Gold akan beli dengan harga RM45,026. Bayangkan simpanan kita yang asalnya RM32,000 tadi tak bocor walaupun 1 sen. Dan keuntungan sekitar RM14,026 pun tak bocor juga walaupun 1 sen. Kebanyakan daripada kita yang buat simpanan dalam ASB ataupun tabung haji dah pun berkira-kira untuk keluarkan dan belanjakan dividen sebelum dividen diumumkan lagi. Dan kalau simpanan kita dalam ASB tabung haji tu tak bocor sekalipun, hakikatnya hanya nombor yang sama tapi nilainya dah makin mengecil akibat daripada inflasi dan juga kejatuhan nilai ringgit. Sebab itulah penyimpan emas lebih cepat kaya berbanding penyimpan duit. Tapi satu yang kita kena pastikan, simpanan emas ni hanya sesuai untuk simpanan jangka masa panjang iaitu 2 tahun ke atas saja. Kalau kita nak gunakan duit tu minggu depan, bulan depan ataupun tahun depan, tak sesuai untuk kita simpan dalam bentuk emas. Pakar Kewangan nombor 1 Malaysia Tuan Aziz Ali sarankan kita untuk simpan 1 hingga 2 bulan pendapatan dalam bank untuk perbelanjaan harian. Simpanan dana kecemasan pula sebanyak 3 hingga 6 bulan pendapatan dalam ASB ataupun tabung haji, dan yang selebihnya boleh simpan dalam bentuk emas. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh rujuk tim video saya di profil untuk cara mudah mulakan simpanan emas. InsyaAllah saya bantu tuan-puan sebaiknya.